Menikmati pandangan kabus sekejap. Nampak tak? Nampak? Harap nampak lah. Nampak lah kabus belakang tu. Otai ada. Jauh tak lagi? Siapa? Berapa orang yang pelang ikut? Aku tak kira dah. Jawa. Jauh kan? Jangan tadi cakap on the way. Dia pergi Putra je. Jawa dengan Cak Tapi dia punya girlfriend. Oh, bawa girlfriend dia. Okay. Alright. Kita dari Meru 3 orang. Okay guys, Assalamualaikum. Selamat datang. Selamat kembali ke channel saya. Okay, so hari ni seperti yang korang tengok, aku ada ride hari ni. Okay, ride kali ni memang ramai. Dekat nak 50 orang. Okay, ramai. Okay, hari ni aku akan join geng KXCM, Kiwi XDB Community Malaysia, untuk ride ke Fraser Hill. Right, so ada 50 rider yang akan join. Memang ramai, tak expect ramai macam ni. Mula-mula kata 20, tapi yang sampai last minute semalam 50 yang register. So inilah dia keadaan dekat BHP Gombak hari ni, hari Ahad 19 Julai. Penuh dengan bikers. Segala jenis grup ada, segala jenis motor ada. Sampai ke tepi sana semua ada. Ramai. Macam ada pesta lah. Ni semua motor-motor yang dah make up lawa-lawa. Macam-macam jenis make up ada. Memang ramai. Okay, so nanti bila aku dah on the bike, aku akan sambung lah. Memang tak boleh cakap lah, ramai sangat orang, bising, dia rendah. Alright, let's go. Kita akan briefing dulu kejap lagi kot. Mungkin akan pecah kepada 2 kumpulan lah. Okay, itinerary untuk hari ni kita akan berkumpul dekat sini. Okay, sekarang lah. Lepas tu kita akan pergi ke Lemang Tok Ki 2 untuk breakfast. And then kita akan shoot ke Fraser Hill. Besar.
ke? Ha? Ha? Ini kot. Oh, cas eh? Cas ambil compress tu lambat. Kena cepet bang dah lagi. Oh. Kom. Kita masih lagi menunggu beberapa orang yang belum sampai. Geng sana dah nak gerak dah. Ramai. Kalau mau pergi sekolah, pergi dengan Wan, bukan pijak. Dapat dah. Straight lah. Dia boleh bawa. Cuma dia break tak makan dah. Tapi kena tutup lah. Padu tak padu grup ni. Sekali dah turun, punya dah ramai. Mic check 1 2 3, mic check 1 2 3. Okay, kita dah on the bike actually. Mungkin kat sini tak boleh nak bagi briefing sebab terlalu ramai, terlalu bising, pack sangat. So bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kepada korang yang dah memiliki ataupun mahu memiliki motor Kiwi XDV 180 ni, ini adalah antara grup yang terawal yang ditubuhkan kat Malaysia. So korang tengoklah dia punya ahli dia, punyalah ramai. Kalau sekali ada ride, kalau ride macam ni memang ramai turun mat. Dekat 50 lebih orang ni rasa ni, campur dengan pilihan lagi. Hari ni macam-macam grup ada, Lambretta ada, SYM, ADV, ADX ada. Dan segala-gala lah, semua ada lah. Nampak? Sempoi. Lambretta ni sempoi lah. Tapi harga dia je yang tak sempoi. Kita menuju ke Lemah Toki 2 dulu. Okay, untuk sarapan, breakfast. Kat sana nanti tu mungkin juga ambil masa juga ni nak habiskan semua breakfast. Konvoi agak berpecah nampaknya sebab ramai sangat. Ini memang first time saya bawa Kiwi ni ke arah dekat Jalan Karak. First time naik Karak. Selalu bawa Benelli je. Okey, santai, RPM 6,000 7,000 je. Boleh mendaki dengan selesa. No problemo. Kita bawa santai-santai je, laju-laju nak buat apa. Oh, first time motor ni masuk terowong Genting Sempah. Woo! Sejuk mak, sejuk. Woo! Nice. Tengok dia punya speedometer dia, kalau gelap dia akan auto gelap. Jadi bila saya pergi tempat terang, dia akan auto terang. Ada auto. Itu antara salah satu kelebihan dia punya speedometer. Dia ada sensor gelap dan terang. Okay, sekarang saya masuk tempat terang. Selepas 5 second dia akan terang balik. Supaya kita nampak lebih jelas lah. Enjin mula bernyawa, debu di jalan jadi saksi.
Okey, kita baru sampai ke Lemang Tok Ki 2. Tadi konvoi memang berpecah-pecah lah. Tak boleh nak konvoi yang nak hitik sebab ramai sangat. Dan barisan-barisan konvoi untuk hari ni memang ramai-ramai. So lepas ni kita nak breakfast dulu, nak makan kenyang-kenyang. Lepas ni kita nak panjat Fraser. Lapar, memang sangat lapar. Okay, jom kita melantak dulu guys. Awak ada tingkap kuning ni. Laju. Mesti ramai terlajak kan, sebab tak biasa masuk ikut belakang. Biasanya ikut depan kan. So kalau ikut belakang ni, lepas traffic light tu kena dapat kanan dah, kiri dah sebenarnya. Nampak dekat sikit kan? Nampak dekat sikit. Kalau ikut jalan apa tu banyak traffic light. Okey, sekarang kita ada yang terlajak. Ada yang terlajak sebab ikut jalan belakang. Okey, jom kita makan dulu. Queue panjangnya, queue sampai ke sana. Queue dia nak membayar, ya Allah. Kita makan kuih tiaw je. Tak boleh makan lemang, nanti mengantuk. Lemang Tok Ki ke. Makan kuih tiaw lah. Fried breakfast dulu. Ramai hari ni. Aku tak pernah sampai. Okay, aku tak boleh nak ambil video sangat dekat dalam kedai tadi sebab orang tengah busking. So takut copyright lagu. Okay, dah habis breakfast. Kita lepak dulu sekejap sementara tunggu yang lain. Lepak dulu. Sini sejuk sikit, sana panas lah. Tengok aksesori-aksesori yang dah dipasang. Tengok aksesori dia. Tengok motor Marshall, nampak? Komplit, semua ada. Ini tengok depan, ada motor timbul. Ini motor chip kita. Chip presiden untuk kelab motor ni. VIP tu. Ini rare sikit. Dia dah red warna kuning. Lawa. So siapa yang ragu-ragu lagi nak beli motor Kiwi XDV, tengok segala aksesori yang dah dipasang. Tapi cukup lah. Don't need to worry about that. Assalamualaikum pada semua. Salam. Sebelum untuk nak mengenali siapa yang tak kenal, saya 02 panggil Abang Jo je. Okey, dekat sini kita sama-sama kita nak ride ke Fraser Hill. Tapi dekat sini ada yang saya dengar dia join kita hanya sampai sini sahaja. Okey, first saya nak tahu siapa orang dia. Orang kat tangan, kata babit pula. Kelapa. Dah cakap dah tadi. Ini lebih. Ini lebih. Tahu. Lebih tak ada. Dia boleh. Balik. Okey. Boleh. Balik ke boleh? Okey, balik. Siapa yang terus ke Fraser Hill, kita bagi kepada dua kumpulan. Kita berbagi kepada dua kumpulan, grup 1 dan grup 2. Grup 1 dapat stiker. Grup 2 ke atas dapat stiker. Kita gerak sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Terdisconnect pula aku punya mic mini. Okay, kita dah sampai ke sempang masuk ke Fraser Hill dah. Okay, so dah jalan about 2-3 km masuk dalam dah. So lebih kurang lagi 3 km untuk naik ke puncak Fraser. Dan tadi aku telah melanggar seekor biawak yang dah mati.
Tak sempat elak mat. Biar awak tu pula dah terbongkang dekat tengah jalan. Okay guys, inilah dia pemandangan pokok durian. Oh sorry. Inilah dia pemandangan sebelum kita nak mendaki ke Fraser Hill. Aku pun sumpah cakap, aku pun dah bila last kali panjat Fraser Hill ni, aku pun tak tahu. So ni adalah pengalaman yang agak lama lah. Gunung Jerai pun dah naik, tapi yang dekat-dekat Fraser Hill tak pernah naik. So ni pengalaman pertama kot, naik motor lah. Pengalaman pertama naik motor untuk ke Fraser Hill. So adakah motor ini mampu memanjat? Let's go, kita pergi ramai-ramai. Dengan satu grup kita naik sekali. Ni abang ni sempoi je bawa anak. Cuaca mendung-mendung guys, mendung-mendung panas. Agak lambat lah naik, dah pukul 12.30 lah. Takut tak ada feel sejuk je. Mana kan ada banyak awan dekat atas tu, kemungkinan besar. Tak tahulah hujan ke apa. So tadi minyak ada lagi 1 bar je, sekarang dah turun 2 bar. Mungkin sebab aku tadi full throttle 2-3 kali. Oh ni pekan ada pekan Fraser. Ada tempat isi minyak tak? Tak diketahui pula kat sini ada isi minyak. Wallahualam. Itu ke Bukit Fraser? Mana tu Bukit Fraser ni? Aku tak tahu. Klinik Desa Trust, Kampung Baru Trust. So kita sekarang dekat Kampung Baru Trust Okay, kau boleh tengok jalan Bukit Pekau, jalan Bengkap. So penunggangan motor ni santai, relax. Okay, kaki kat bawah, badan pun tegak, relax. Ulas throttle easy, sikit-sikit je. Tak nak pula-pula sangat. Corner pun, layan corner pun macam tu je, sedap-sedap. Wow. So tu dia Fraser Hill lagi 28 km. Tesla pun naik Fraser. Kat mana dia charge tu Kebun-kebun Tranum. Kita sekarang dekat Tranum. Macam bunyi bahasa Thailand kat Tranum. Oh, yang lain semua laju mat. Saya berhenti sekejap tadi sebab nak on mic punya power. Hilang dah diorang. Itulah kita santai dengan 2 couple riders ni di belakang. Kita nak santai, bukan nak bantai. Kebun durian. Jadi motor ni semua standard CVT standard, roller standard, semua standard Sekarang ni saya naik Fraser. Okay, dia dah start main corner-corner dah. Corner macam ni yang best ni. Tapi dia tak cakap payah bukit Gunung Jerai. Oh, tu lagi tajam-tajam. Okay, santai je, santai. Tengok racing line, santai. Okay, pemandangan jauh lagi ni. Nanti ada shot menarik, saya on balik. Okay guys, lagi 20 km. Dan sekarang kita berada dalam keadaan yang amat perlahan. Sekarang agak slow sebab ramai kot. So tak boleh nak memotong sangat. Kalau ada kereta dekat depan memang pisang sikit. Tapi jalan dia sedap, cantik. Hijau-hijau, banyak pokok-pokok kiri kanan, pokok buluh, pokok entahlah macam-macam pokok ada. Jalan yang sempit tapi pemandangan view memang lawa. Kalau datang lalu pagi sikit tadi mungkin lagi sejuk lah. Sekarang okey lah, tak panas lah. Dia sejuk lah. Tu grup depan tu memang panjang ni. Memang satu sebiji-sebiji je jalan. Tak boleh nak memotong sangat, bahaya. Jalan ni mengingatkan aku jalan balik Cameron Highland. Ini kalau malam memang sure gelap gila punya. Tak ada bagus lah brother ni. Dia tolong jaga. Dia tak ada lampu, memang gelap. Banyak pokok buluh tu tumbang. Dia patah. Dia brother tu tolong tarik kot. Kalau kena kereta bahaya. Dia pecah belah cermin.
Okay, pick up sedap, smooth je. Pulas. Tak ada jerking, tak ada apa. So TCS on. Cuba kalau aku corner kiri sangat, memang cecah apa ni, tongkat lah sebelah kiri. Oh, ni ada apa ni, Mat? Sini ada apa? Sini ada? Oh, ada temple ke ada apa? Oh, ada temple. Ada temple kat sini. Oh, jauh temple dia atas Fraser Oh, ya, akak camping ke? Oh, sini ada sungai. Sini ada sungai ke? Oh, ada air terjun. Oh, alright. Ya, aku risau minyak 3 bar. Okay, nak kena santai sikit. Aku tak tahu stesen minyak sini berapa jauh. Oh, kau tengok tu dia punya route dia. Bapak. Ada kereta pisang sikit lah. Okay, sambung lah lepas ni. Stop recording. Oh, dah terasa sejuk guys. Dah terasa sejuk. Lagi 15 km. Jalan macam jana baik pun ada. Jalan macam nak pergi turun Cameron pun ada. Macam tu lah dia punya jalan kat sini. Memang sempit lah. Sempit dan berliku-liku. Oh, tengok dia punya gaung dia. Oi, seram kan. Seram. Ni kita santai ya. Performance motor ni, motor standard, roller standard, semua standard. Tak ada yang tukar. Setakat ni amat puas hati. So ni jalan dia guys. Memang best guys. Santai layan. Tengok kehijauan, keindahan alam. Oh, pokok kau. Ada dahan pula. Tengok keindahan alam. Tu ada notis kawasan berisiko tinggi. Tak pasti lah. Mungkin tak nak runtuh kot. Kena jaga-jaga. Kawasan macam ni biasa tak nak runtuh lah. Kalau hujan lebat ke, cuaca buruk. Guys, boleh nampak dah tu nampak sikit kita pada ketinggian elevation ke berapa tinggi nanti kita tengok dah sampai puncak lah. Layan semua. Korang bila lah sampai Bukit Fraser guys? Cuba korang komen sikit. Okay, kita sampai half checkpoint dekat Bukit Fraser ni, dekat signage Fraser Hill. So di tim pertama dah sampai dulu dah. So diorang berehat kejap. So aku first time sampai sini rasa ni, Fraser Hill. Okay lah. Okay dek tidur tak atas motor? Tak tidur tak? Mabuk tak? Mabuk kot. Apa dia sadu lah. Sadu. Corner tadi mata dia terberak. Okay, aku pun nak fly drone juga. Oi. TZM. Okay, kita teruskan perjalanan guys. Lagi 8.2 km nak sampai ke puncak Fraser. So, masuk kanan. Oh, ini jalan lagi lah. Sejuk. Ui, gelap weh. Nak hujan ni. Kalau hujan nanti nak turun, oh, mencabar ni. Jalan basah. Sini jalan lagi kecil ke? Sini jalan lagi kecil dan corner yang sangat curam. Tapi jalan ni one way lah. One way naik. Sebab nanti dia turun jalan lain. Okay, bahaya. Banyak dahan pokok yang jatuh. Oh, di sini memang dah terasa sejuk ni. Okay guys, kita dah nak hampir ke puncak guys. Tengok pemandangan. Oh, sampai atas ni kena kopi panas-panas baru betul. Oh, best lah corner dia. Best. Layan. Corner dia sedap. Seronok nampak rumah tu, sejuk.
motorcycle can buy happiness. Tu maksud dia. This is the happiness. Oh, sini jalan sedikit basah, so be careful. So guys, motor ni boleh panjat Fraser sempoi. Saya tak sangka video saya yang review jujur motor ni mendapat sambutan yang agak memberangsangkan lah bagi saya lah. Saya tak pernah dapat view sebanyak tu dalam masa 3-4 hari. Terima kasih kepada viewers, penonton dan juga subscriber baru saya yang tengok, komen dan like dan subscribe channel saya disebabkan video saya yang sebelum ni. Terima kasih, jutaan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan. Thank you bagi support untuk saya meneruskan vlogging channel motor saya, vlogging motovlog saya. Saya akan teruskan sedaya upaya. Komen apa nak saya beritahu, apa nak saya buat video pasal motor Kiwi ni ke, atau pasal motor Benelli saya ke, komen, saya akan cuba buat, insyaAllah. Walaupun kekangan masa kerja, saya cuba. Terima kasih sekali lagi. Yes, akhirnya kita dah sampai guys. Alhamdulillah, kita dah berjaya sampai di Bukit Fraser. Alhamdulillah, sampai juga akhirnya. Sampai kita dah sampai Bukit Fraser. Let's go. Kita dah sampai ke Fraser Hill guys. Ambil gambar sekejap. Permit. Semua ada? Ada bang, ada. Semua ada bang. Okey. Oi, first time mana lagi? Malam ni. Lucky draw apa ni? Lucky draw, ada lampu. Nanti malam boleh ikut belakang kau. Lucky draw. Mak kau. Ya tadi kau terkena bang. Jalan dia sedap kan, dia tipu lah gini. Pahala ni. Aduh. Buka sebiji tu. Sudah mati korek tu. Sikit dia mahal. Itu nak. So diorang tadi dah buat lucky draw. Aku terlepas. Sembang lepak minum sembang. Saja tu saja kot. Lepas ni nak turun dah. Tengoklah macam mana. Kalau aku rajin aku shoot lagi. Ni ada taman-taman ni. Masing-masing dia soalan sanjeti, dia tahu dia tidak terima. Okay guys, sekarang kita on the way nak balik, nak turun Fraser Hill. Sebab dah pukul 4. Memang terlajak daripada itinerary sebenar. Sepatutnya kalau ikut jadual nak turun tadi pukul 2.30. Tapi dah pukul 4 kan.
Cuaca pun mendung-mendung, macam nak hujan. So better gerak lah. So kau berpecah lah, balik memang berpecah lah. So aku ikut geng daripada Kelang, Shah Alam, ikut dia balik. Sebab memang ada yang pecah. Sebab ada yang daripada area-area lain kan. So aku ikutlah yang balik pada area Shah Alam. So senang, satu hala. Oi, sejuk mak, sejuk. So balik ni kita akan ikut Kuala Kubu Baru, menghala ke KKB. Oh, jalan Tala turun ni agak lebih cantik sikit. Oi, kabus mat, kabus. Menikmati pandangan kabus kejap. Nampak tak? Nampak? Harap nampak lah. Nampak lah kabus belakang tu. Pukul 4 kabus. So kita dekat sini lah diorang camping. Tu dia nampak lah kabus. Macam kabus pagi. Ini kabus petang. Oh, syok mat. Aku ni leka tengok ni. So korang enjoy view ni lah view daripada pandangan POV aku lah. Boleh nampak lah kabus. Tu dia. Nampak tak belakang tu kabus? Oh, ada asap. Cakap ada asap. Oi, syok kabus weh. Lama tak dalam kabus, kecuali genting. So perjalanan pulang ada 120 km. Jalan dia memang sempit tapi cantik sikit daripada yang naik tadi tu. Cantik sikit lah. So kita akan pergi ke Kuala Kubu Baru dulu untuk isi minyak sebelum kita shoot balik terus. So maybe video aku sampai sesi minyak je lah. So sekarang ni korang enjoy lah view turun daripada Fraser Hill ni yang berkabus ni. Masya Allah, kabus man. Woo. Nice. Woohoo! Jangan seronok sangat. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, cantiknya. Oh, best lah jalan dia. Yang turun ni memang best pula daripada naik. Dekat sini lah. Ui, kabus.
Okey, jalan agak basah. Oh, hujan. Jalan basah, hujan. Alamak, hujan. Hujan weh. Okay lah, hujan guys. Aku simpan dulu beg kejap. Simpan beg kejap. Sebelum balik kita berhenti kejap dekat empangan ni. Aku tak tahu empangan apa ni kat Kuala Baru ni. Oh, cantik mat. Cantik. Cantik. Lawa. Motor. Okay, 1, 2, 3. Dah carry. Okay. Krem. Apa? Okay lah guys, sampai sini lah video. Lepas ni nak balik ni memang hujan lebat sepanjang jalan. So terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Thank you. Ciao.